Jika masalah ini berlaku apabila adalah kerana ianya adalah kurangnya empati dan juga rasa hormat sesama mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam memacu prakarsa pendidikan. Saya Nelly Fahayona, wartawan cilik Sebara TV. Selamat datang ke podcast SK Batu Rakit, Sebara menuju inovasi digital. Podcast ini diadakan sebagai satu usaha memberi kesedaran dan menyebarkan mesej positif kepada warga sekolah. Hari ini, kita bersama Puan Norazura binti Tahir, Guru Besar SK Batu Rakit. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami. Sama-sama, Nelly. Cikgu, apakah objektif utama podcast ini diwujudkan? Okey, untuk pengetahuan semua, podcast ini adalah menjadi medium yang cepat dan santai untuk sekolah dalam menyampaikan maklumat. Selain daripada itu juga, ia bertujuan untuk murid mengetahui tentang adab, keselamatan dan nilai-nilai murni serta kasih sayang dalam membina budaya sekolah yang positif dan penyayang. Selain daripada itu juga, kita sebagai warga sekolah dan saya selaku guru besar mahu agar masyarakat warga sekolah lebih peka, lebih dekat dan lebih terbuka dalam komunikasi dalam podcast ini. Oh, macam tu. Terima kasih Cikgu. Cikgu, apakah pandangan Cikgu tentang masalah buli dalam kalangan murid pada masa kini? Okey Nelly, pada masa sekarang ini kita lihat buli semakin serius. Merata-rata berlakunya buli. Dia bukan hanya sahaja pukul, kita tolak budak-budak, tetapi ia juga dari segi ejekan, hinaan dan mengasingkan rakan-rakan dan juga buli cyber. Dan daripada kesan buli ini juga, dia boleh menjatuhkan kita sebagai terutamanya kepada murid-murid. Keyakinan murid boleh merosakkan emosi dan juga mengganggu pelajaran murid pada masa akan datang. Jika masalah ini berlaku apabila adalah kerana ianya adalah kurangnya empati dan juga rasa hormat sesama mereka. Jadi, kita selaku pihak sekolah, semua pihak, murid, guru dan ibu bapa perlu berganding bahu dalam membanteras gejala-gejala buli ini. Dan juga kita juga mahukan agar setiap murid rasa selamat dan bahagia apabila berada di sekolah. Akhir sekali, apakah pesanan dan harapan Cikgu kepada warga Sebara? Baiklah. Pada saya selaku guru besar SK Batu Rakit, apa harapan dan impian saya adalah saya mahukan murid-murid SK Batu Rakit berada pada tahap kecemerlangan sahsiah yang tinggi, iaitu perlulah menghormati rakan-rakan sesama mereka, perlulah jaga tutur kata dan hentikanlah budaya buli dan khasnya budaya mengejek. Kita jadikan sekolah kita ini adalah tempat yang selamat, gembira dan menyeronokkan. Saya juga berharap agar SK Batu Rakit menjadi sekolah yang bebas dari buli, yang kuat sahsiah dan cemerlang daripada segi akademik. Seterusnya, kita juga boleh capai agenda ini iaitu membanteras buli jika kita sayang, kita cegah dan kita bersatu dalam menangani isu buli ini. Terima kasih Cikgu Norazura, Guru Besar SK Batu Rakit atas perkongsian bermakna tadi. Semoga podcast ini memberi kesedaran kepada semua warga SK Batu Rakit. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Sebara unggul membara. Terima kasih, Nelly.